Okay, hari ini kita akan pergi jalan-jalan lah sekejap dengan motor ni, Honda Future. So, let's go. Tapi tak panaskan lagi. So, aku kena panaskan dia dulu. Lepas tu aku kena pakai sarung tangan ni sebab kelas dia berat. Geng. Sebab kalau pakai sarung tangan ni okey lah sikit, tak adalah berat sangat. Gitu. So kita check dulu semua barang dah ada. Okay, view dia macam ni lah. Gitu. Jom kita jalan-jalan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Oi. So, saya tak naik lagi. Tak nak laju sangat. Sebab apa? Sebab enjin tak panas lagi. So, naik relax je. Lepas tu dengan enjin bising. So, tak nak lah. Naik relax je. Sekarang kita berada dekat G3. Motor ni start 65.4, tak abah. So, not bad lah dia punya power tu. Maintain speed ni je, tak laju pun. Macam ni lah, jalan-jalan je, sorak-sorak, enjoy. Oh, tapi itulah, jalan tak berapa nak cantik. Tapi tak apa, kita enjoy je. Bawa rintik-rintik macam ni je, santai-santai. Sekarang dalam pukul 6.30 petang. Saja ride sekejap je ni, petang-petang kan. Ramai orang tengah santai waktu petang. Oh, tak nak bawa laju sangat. Santai-santai je. Alamak, apa hal tu? Siap tengah dikering tu. Ada apa ni? What happened? Apa yang berlaku?
Jom kita tengok apa yang terjadi dekat sini. Oh, accident guys. Nampaknya accident guys. So, tak nak buang masa, kita patah balik ya. So, kita patah balik guys. Putih-putih macam ni ya. Dah jadi lambat dah sebab throttle ni ada banyak free. Sebab dah lambat akhir. Santai ya. Baik. Santai-santai je. Tak tahu video ni berapa per minit. Per minit ni tak boleh, kita enjoy je. Kita enjoy sahaja. Santai. Menikmati suasana petang, angin petang. Kita bawa relax je. Sebab jalan kampung, kita tak tahu sangat situasi dia macam mana. Dua nak tiga, bersama duduk nak habis lagi. Kalau motor-motor ni, set lah kita nak naik kan, jalan-jalan. Motor set. Kalau motor standard memang sedap lah. Tak nak naik yang motor standard, tapi slow. Saya harap jelas lagi dah putih ni, cerah, tak gelap. Okey, cantik je. Banyak budak naik motor. Dua nak tiga, bersama duduk nak habis.
Kita nak tarik sikit lah. Kita tarik sikit lah. Kalau selamat, jalan clear. Kalau dah biasa lalu jalan tu, boleh tarik. Tapi jangan selalu lah. Tarik sikit-sikit. Santai. Motor ni kalau bulat sikit, sebulat sikit kan, bila enjin 200cm tu dia rasa berat dah sikit. Kalau kita bulat tu power tu ada. Kena bulat banyak. Kalau bulat sikit dia lebih berat lah bawah. Motor ni power dia lebih kepada tengah dan ke atas lah. Tapi motor ni aku berani bulat sebabnya dia cut off. Tidak extended, so berani lah nak bulat sebab dia cut off dekat 9,000 rasanya RPM. 9,000 ke 10,000 gitu lah.